Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan tengok macam mana adder itu membuat penambahan. Alright. So, adder kita tahu half adder. Half adder ni dia ada dua, dia ada A, dia ada B, dia ada sum, dia ada carry. So, this is a half adder. Macam mana dia punya operation? Operation dia macam ni. A tambah B hasilkan sum dan juga carry. So, begitulah dia punya fungsi untuk half adder. Jadi, kita gantikan dengan number. Contohnya 1 bit. A kita tambahkan dengan 1, B kita tambahkan dengan 1. So, akan hasilkan dia adalah carry dapat 1, sum dapat 0. Okey, macam tu dia punya hasil dia lah. Okey, kalau kita buat dari sudut truth table. So, truth table, kita letak A, kita letak B, kita letak sum, kita letak carry. Okey, dari segi truth table, kita akan dapat 0, 0, 0, 1, 1, 0 dan 1, 1. Sum ini dia akan jadi 0 tambah 0, akan dapat 0, 0, 0 tambah 1, sum 1, carry 0. 0, 1 tambah 0, sum 1, carry 0. 1 tambah 1, sum 0, carry akan dapat 1. Kenapa ni? 1 tambah 1 kan? So, jadi 10 lah 1, 0. Sebab tapi saya dah tulis terbalik. So, dia akan jadi 1, 0 macam tu. So, once bila kita dah dapat ini, macam mana kita nak buat dia dalam bentuk gate? So, kita tengok ini. Kalau yang ini, gate apa ni? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ini adalah gate exclusive OR. So, kita letakkan dia gate exclusive OR. So, masuk A dan B. So, this is a exclusive OR. Kalau carry pula, so kat luar ni tulis sum lah. Hasil dia. Okay. Kalau carry pula, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. So, yang ini pula macam mana? Yang ini pula adalah gate. Kalau kita tengok kat sini, 1, 1, 1. So, this is a gate AND. So, gate AND. So, jadilah half adder. So, selepas kita buat half adder, macam mana kita nak buat? Okey, dalam satu penambahan, okey, kalau kita tengok penambahan macam ni kan. Ini penambahan kan. So, sebenarnya kalau kita buat penambahan, kalau kita katakan penambahan, dia mestilah ada kalau kita buat. Contohnya kalau saya buat 2 bit. 2 bit maksudnya A1, A0, B1, B0. Okey, bila kita tambah sini, dia akan dapat, yang ini akan dapat sum dan juga carry. Carry sum 0, carry 0. Okey, yang ini akan dapat sum 1 dan juga carry 0. Okey, carry 0 ni biasanya kita akan buat kat sini lah. Kita akan tulis situ carry. Bukan seri 0, seri 1 lah. Carry 1. So, dapat macam tu. So, kebiasaannya kalau kita buat penambahan desimal. Kalau kita buat penambahan desimal, saya tunjuk kat sini. Kalau kita buat penambahan desimal, contohnya macam 19 tambah 21. Okey, 19 tambah 21. So, 9 tambah 1 akan dapat berapa? Sum dia 0, carry dia 1 kan? Tapi, yang ini 1 ni, dia akan bawa ke mana? Dia akan bawa ke atas. Di sini 1. Sebab tu bila kita tengok sini, kita akan tambah 1, tambahkan dengan 1, dapat 2, 2 tambahkan dengan 2, dapatlah situ 4. So, dapatlah jawapan dia 40 kan? Ini desimal lah. Berbalik kepada sini juga, bila kita ada carry, carry ini kita pernah letak kat situ. So, ini nama dia apa? Ini nama dia C in. Okay, nama dia carry in. Carry in, C in. So, okay, kalau kita tengok kat sini, yang ini, kalau kita tengok di sini, yang ini dapat macam kita buat tadi itulah, iaitu half adder. So, kalau tambah dengan C in, okay, yang ini dinamakan full adder. Yang ini half adder. So, kita nak buat full adder. Okay, yang ini dapat full adder. So, kita dah ada modul half adder tadi. Okay, modul half adder kita dah ada. Kemudian, kita boleh nampak tak? Kalau kita nak buat half adder, yang ini, okay, kita nampak ni, ini tambahkan dengan ni. So, dapat hasil dia sum dengan carry. Sum ni
yang hasil ni tambahkan dengan B pula. So, dapat hasil dia sum yang ini. So, dapat carry satu lagi. So, carry dengan carry ni, kalau kita tambahkan dia, kalau ada carry, dapatlah carry yang ini. Jadi, mana kata kat sini, dia dua half adder boleh membentuk satu full adder. So, bagaimana dia punya tu? So, this is a half adder. Okay. Dia ada sum, saya buat kat situ. Dia ada carry. Dia ada A, B. So, this is a half adder. So, kita tambah satu lagi, half adder. Okay. So, ini adalah A, B. Ini adalah half adder yang kedua. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, C tambah C in tambah A. Okay. Kalau sini ada C in A, B kan. So, yang masuk ini adalah, kita kirakan yang masuk ini adalah, contohnya C in tambah A kan. So, ini adalah kita masuk C in. C ini masuk A. Okay. C in tambah A dapat hasil sum. Okay. Dapat hasil sum kat sini. Kemudian hasil sum ini, dia tambah pula dengan B. So, hasil sum yang ini, dia akan tambah pula dengan B. B kita letak kat sini. Okay. Dia tambah hasil sum ni, dia tambah pula dengan B. So, kita tambahlah maksudnya di sini. Sum yang pertama ni, di sini sum yang pertama ni, dia tambah pula dengan B. So, bila itu dapatlah hasil yang seterusnya. Ini adalah nama sum. Sum yang inilah. Okay, yang ini pula macam mana? Carry ni tadi kan kita tambah. So, kita pergi sini. Tambah maksudnya OR. Kita OR-kan dengan dia. So, dapatlah carry. So, yang inilah menghasilkan full adder. So, itu bagaimana kita nak hasilkan full adder daripada half adder. Mula dengan kosong, kita cari half adder. Kemudian kita buat, daripada half adder, kita buatkan dia full adder. Okay, bye.